imajinasi budaya ataupun kita ilmu budaya dan ilmu berkaitan dengan apa sejarah. Jadi agak berbeza sikit, namun kita tak lagi pada tema berkaitan dengan pangku. Jadi pada sesi ini kita akan mendengar pembentangan, sepatutnya bentang 3 kertas kerja, tapi salah seorang daripada pembentang tidak dapat hadir pada ini, dia akan join pada esok hari. Okay? Jadi kita ada 2 pembentang yang amat berkaliber. Kita tak sabar dengan pembentang beliau. Yang pertama Encik Razin bin Sapini, dan yang kedua Encik Muhammad Syuhaidi bin Mat Isa. Jadi saya akan bacakan biodata dia semasa sesi mula-mula pembentang nanti. Jadi keduanya dalam bidang berkaitan dengan sejarah, ada seorang berkaitan dengan kerajaan bandar. Okey, yang seorang tu Cik Anas tu akan ditunda kepada esok pagi. Jadi untuk makluman di sini, saya bacakan syarat pembentangan ni untuk makluman bersama lah. Masa sesi pagi tadi dia lebih santai, dia lebih ucap lama. Jadi kali ini ada dibutuhkan masa lebih kurang 20 minit. Sebelum ni 15 minit, saya tambah kepada 20 minit sebab Cik Anas tak datang. Saya rasa para pembentang boleh mesti pandai memanjangkan slide dia, pembentang dia, pertuturan dia dengan apa tu, baik, insyaAllah akan baik sekali ya. Jadi 20 minit di mana 18 minit yang pertama adalah sesi pembentangan dan 2 minit yang terakhir adalah sesi soal jawab. Jadi akan membunyi loceng sekali jika sampai masa 18 minit. Okay. Dan bila mencapai masa 20 minit akan dibunyikan loceng dulu. Jadi itu untuk menandakan bukan setelah pembentang atas kerja, sejak pembentang atas kerja, kita akan beri sesi soal jawab kepada audiens. Audiens boleh bertanya soalan. Jadi tanpa memberikan masa, saya boleh buat tentang generasi satu. Beliau Cik Razi berdiri di depan tu, saya nak membacakan dia punya biodata. Cik Razi Safi ini salah seorang daripada pendidik ya, berkaitan dengan sejarah, dan sekarang ni sedang membuat pengajian PhD di Institut Antarabangsa Pemikiran Tamadun Islam ISTEC ya, di bawah UIA, Institut Islam Antarabangsa. Jadi sebenarnya Cik Razi ni mempunyai nama pena ataupun ada blogspot dia yang dipanggil Merah Silu. Dalam tu saya pun dah tahu pagi ni saya search kumpulan hikmah. Dia ada nama pertubuhan atau kumpulan berkaitan dengan himpunan kedaulatan Melayu Islam akhir zaman. Jadi itu kumpulan yang diterajui ataupun yang di founder Cik Razi sendiri, dan dalam tu banyak wacana ilmu sebenarnya. Dan Cik Razi banyak memberi pembentangan pada setiap sesi. Jadi tajuk pengajian, tajuk atas kerja yang disampaikan oleh Cik Razi pada pagi ini adalah berkaitan dengan perjanjian Pangkor. Kita selalu dengar bila masuk perjanjian Persegian perjanjian Pangkor. Jadi perjanjian Pangkor setelah 151 tahun, satu penilaian semula. Jadi Cik Razi akan mengupas nilai perjanjian Pangkor sehingga 151 tahun. Jadi sedang membuat didikan dan kertas kerja dalam bentuk ilmu Melayu Islam, ilmu Melayu dan Islam. Jadi tanpa memberikan masa, saya mempersilakan dengan Cik Razi untuk bentang kertas kerjanya yang bertajuk Belajar Pangkor setelah 151 tahun, satu pilihan 11. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi dan untuk saya pertama kali saya Rizal. Terima kasih kepada Cik Fazal Zidid dan bercepat kerana mengundang saya untuk berkongsi ilmu.
Sebenarnya saya sangat berbesar hati kerana dapat bercakap topik ini di bulan Bangkok. Tadi Cik Anik sebut ini mungkin acara pertama esok Bangkok jadi Bangkok, betul tak? Sebab kan? Sebenarnya saya nak beritahu sikit tahun lepas sebenarnya majlis Perdana Bandung tahun lepas majlis Perdana Bandung sebenarnya asalnya nak buat satu majlis konferensi sejarah yang agak besar sebenarnya 150 tahun Kerajaan Bangkok. Kerajaan Bangkok ni 1854. Tahun lepas, tahun tepat tanggal 20 Januari itu tepat 150 tahun. Saya ingat masa tu nama-nama besar dalam dunia sejarah yang saya ingat ceritakan saya ni Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdullah Zakaria Al-Fazali, itu nama seorang besar seperti Kakim. Tapi dah nak seminggu sebelum acara tiba-tiba kata tunda-tunda, lepas tu sampai sekarang tak jadi gitu. Jadi tak jadi itu saya dengar memang ada faktor politik lah. Sebab ada orang yang nampaknya fobia kalau perkara ni buka dan dikupas dalam lalu. Jadi saya sangat berbesar hati sebab hari ni dapat peluang. Dan keduanya saya nak kongsi sebab UiTM terlibat dalam penganjuran ni. 2019 saya diundang satu oleh fakulti Sivina FPS Simpora 10X. Saya pergi diundang untuk topik hubungan Aceh dengan Perak sebab dia pasal dia pernah buat seni punya kaitan dengan Aceh dengan Perak, dan saya tak sangka bila sampai sana tiba-tiba saya jadi keynote speaker kan. Jadi saya dah rasa dua aspek ni kan. Okay, kita terus pada ni. Saya rasa semua orang pernah dengar Perjalanan Bangkok semua tahu sikit semua cerita. Okey. Okey, ini gambaran di Museum Proses Salak Perjalanan Bangkok yang kita tahu berlaku antara Sultan Abdullah. Masa itu dikatakan Raja Muda Abdullah, Raja Muda Perak kan. Itu Gubernur Negeri Selat Sir Andrew Clark, para pengusaha Melayu Okey. Yang saya nak bawa sekarang sebab tu saya terus pada ini kerajaan Surat Khabar tahun 1996 ada satu hamba Allah ni nama dia Raja Azhar. Dia diinterview oleh reporter. Dia tak mengatakan masa tu dia nak membela, dia kata sebenarnya Perjalanan Bangkok ni kan faham apa yang orang Melayu faham dengan apa yang British turun kepada kita sampai sekarang yang kita pakai sebenarnya lain. Pada orang yang tak tahu isu, kadang-kadang orang ingat kan macam kenapa Sultan pengusaha Melayu sanggup sign Perjalanan Bangkok ni sedangkan banyak daripada terma tu sebenarnya merugikan, seolah-olah we just giving the state of Perak on a silver platter. Padahal sebenarnya masa dia orang sign tu dia orang faham lain. Itu yang saya nak bawa okay. Kalau kita lihat sini in the British view, the Malay's position to the Bangkok engagement has often been depicted as a failure to honour an agreement they had willingly signed. Okay. Kita tahu lepas Perjalanan Bangkok lepas tu berlaku sejumlah hal yang akhirnya membawa pada hubungan terus, kemudian perang Perak British. Jadi selepas Perjalanan Bangkok sebenarnya British nak pun dia kata orang Melayu yang tak pegang janji. Dia kata padahal orang Melayu kata aku sayang benda lain, aku faham lain, tiba-tiba aku cakap lain sebenarnya. Jadi ini now 122 is in 1960 a direct descendant of Sultan Abdullah ni, keturunan Sultan Abdullah ni kan. Saya kata ada kontroversi kan yang hinge on the differences between the Malay and English version of item 6 of the engagement, a clause the British interpreted in their favor. Okay. Siapa dia yang bercakap ni? Raja Azhar ni Raja Kebesaran yang bercakap ni bos barang. Dia pernah jadi head boy MCKK, Institusi Kerajaan 9 dan sebagainya, pengarah ni apa semua kan, pengampaan.
Dan ayahandanya Raja Kemazaman bin Raja Mansur pernah menjadi Raja Sulung Perak. Raja Mansur ni anak lelaki sulung Petak Belah, abang kepada Raja Sulai. Jalan Raja Sulai di Kuala Lumpur, Royal Culan, hotel apa semua tu nama tu lah. So ni kawan kau. Okay, ni adalah ceritanya saya ke depan. Ni ada satu lagi versi cerita yang sama. Isu-isu yang diangkat tadi saya dah sebut tentang British item 6 of engagement across the claim the British had interpreted in their favor. Lepas tu, okay. The English interpreted it as that the Sultan receive and provide a suitable residence for a British officer to be called resident, who shall be accredited to Scotland and whose advice must be asked and acted upon on all questions other than those touching Malay religion and custom. This differs substantially from the Malay version. The version ini kita diingatkan, the Sultan should accept and build a suitable residential house. Itu okey, ada masalah kan? Yang bawah ni, the Sultan of Perak shall have to consult with him on all matters in the Wiki of Perak State except internet interview with Muslim. Okay. Sini saya tak tahu kalau tuan-tuan boleh nampak lagi kat mana dia punya pasal. Boleh nampak? Mungkin tak adalah lagi kan? Tak apa, kita go on. Saya akan tunjuk yang lebih jelas. Nanti ni lebih. Cuma dia kata that the English interpretation differs so markedly from the Malay one is reason enough for the position of the place. So mengatakan sebenarnya masa tu orang Melayu menentang sebab memang ada perbezaan tu. Okay. Kita depan. Okay, ini daripada pada punya lebih kurang macam ni, tapi dah ni lah orang kata dah buat ni kan. Okay, sekarang saya nak tunjuk Journals of Jabu Bird. Semua tahu rasanya macam apa? Orang yang kena bunuh ni kan. Okay, ni jurnal ni saya akan nak tunjuk lah. Dalam jurnal ni ada catatan ni 12 April we all landed this morning 8:30 AM and had a great interview with a great deal of security and abundance of speed. And across natives we got one good photograph of the Sultan Laksamana Shah Bandar and Sultan. The bad little son of the Sultan by the wife who went away, yes, itulah. Lost in my lap and will not be quiet. He is intelligent and very smart chap and is not small particle of bashfulness. Okay, ini gambar ni saya sudah memang tengok lah kat internet. Gambar ni memang ada dalam jurnal Birch. Sebab memang masa Birch datang lepas kejadian Bangkok pada hari ini, no landing kat tempat ni tak ada. Dia ada gambar. Ini lebih pada kerusak ini. Okey. Ni Sultan Abdullah. Yang ini sebenarnya ini yang ini Vietnam. Pernah dengar Vietnam? Fort Vietnam. Vietnam masa ni umur 20 lebih. Dia ni umur dekat 50. Vietnam pakalkan masa ni dia still minor officer, tapi dia kemudian akan jadi the first Resident General of the Federated Malay States. Dia akan jadi orang lebih besar. This is Laksamana Muhammad Amin, my direct great grandfather. This is Shah Bandar, Udah Makmur. Yang ni orang ni nama dia Muhammad Said. Dia kerja dengan orang putih sebenarnya, dia interpreter. Yang ni Haji Hussein. Haji Hussein ni rasa dia, saya ingat dalam catatan ejen pencetak buah dia yang English. Okay. Saya, ini siapa yang kata? Inilah yang keculan. Yang keculan umur 5 tahun masa ni. Kenapa bukan dia macam ni? Sebab dia dah lama, exposure lama. Jadi kita tak tahu dia gini-gini, itu yang muka nampak macam tu. Dia keculan tau, umur 5 tahun. Okay. Terus. Okay. Tadi saya dah tunjuk tadi, jurnal Birch tu, kan, Elizabeth L. Birch. Tadi saya dah tunjuk PhD by this person in 1965. Constitutional History of Malaya with special reference to the Malay of Perak, Selangor, Sembilan and Pahang, 1864 to 1914. Okay, dalam ni ada ni appendix dia, the Bangkok engagement
an English translation of the Malay version. Okay, ini saya tu ke depan sebenarnya tu. Ini academic saya, ini the English version. Saya tak nak ambil dulu sebab saya akan buat comparison selesai. Okay, tak apa ni saya tunjuk depan agak ni kampung bapak saya. Sebab area ni semua ni area plan kami. Sultan Abdullah tu sebenarnya pakai anak saudara dengan Laksamana. Pada dia 3 pupu. Kan? Lepas tu Syahbana menantu, Nah Ibrahim actually juga also menantu. Tapi dia duduk tempat lain. Yang ni klan-klan semua, klan Wili kan. Okay, so perjalanan Bangkok. Translation of the Malay version of the sebab dalam list saya tunjuk ni dulu, saya akan tunjuk nanti yang the romanized Malay version. Tapi ini saya tunjuk sebabnya daripada ini yang dikaji PhD dulu. Okay, ini isi dia. Item, okay. Ada chop-chop ni ada tarikh. Ada chop tu ada tarikh, banyak tarikh dia letak chop ke, dia orang naik dia orang seperti title ke dalam tahun hijrah. Dalam tahun Masih ini. Sebenarnya kalau nak panjangkan tahun-tahun ini mesti menceritakan sesuatu. Saya kata gitu. Sebab saya ingat masa saya nak present dekat IPRO satu ni pasal Muhammad. Saya jumpa Prof. Abdullah Zakaria, kita bijak. Lepas tu dia sebut dengan saya, sebenarnya sebelum berlaku persilihan dengan Sultan Ismail leading to perjalanan Bangkok, Sultan Abdullah ni dia dah declare dia Sultan lagi. Kalau kita cop tu dia declare dia Sultan 1871. Masa ni lah naik Sultan Ismail. Nah ini kalau ada masa saya bercerita lah buat apa semua kan. Tapi ini saya nak kejar masa, saya tak nak cerita lah apa sesuatu yang leading to all the yang punya ada pergaduhan Jizin Haisan dan sebagainya yang also affect situation Perak situ. Okay, point by point sini yang daripada English, the actual English version ini daripada Malay version tulisan Jawi yang kemudian ditranslate ke English. Saya ada seperti yang sini tak ada masalah sangat. Dia punya preamble menceritakan kekacauan yang berlaku masa itu yang membuat dia kata kekacauan dengan masa tu yang isu besarnya kongsi gelap gaduh lah. Kita tahu kita kan perang laut apa semua. Jadi dia punya situation out of hand. Bangsa Melayu pun tak boleh handle, minta campur tangan British. Dan dari segi culture itu ada juga masalah tentang warisan after. Okay. Jadi seperti saya kat sini tak ada masalah sangat. Yang masalahnya pada item seterusnya. Okay. So ini definisi asal bahasa Inggeris, definisi asal bahasa Melayu Pusuan Jawi. Yang item satu tak ada masalah sangat. Raja Muda Abdullah be recognized as Sultan of Perak. Okay, seperti kurang sama. Lepas tu Raja Ismail, sebenarnya jawatan itu adalah Raja Ismail. Dia disebut sebenarnya Raja Ismail by right tak boleh naik Sultan Perak. By right sebab dia punya nasab Perak dia adalah daripada belah Mak. Dia sebenarnya sepatutnya tak boleh naik Sultan Perak pun. Yang install Raja Ismail jadi Raja Bendahara ni sebenarnya ayahanda kepada Sultan Abdullah. Sebabnya supaya Raja Muda Yusuf, Raja Yusuf anak kepada Sultan ke-22 nama Abdullah juga tak boleh naik dan succession. Dia ada cerita dia, saya boleh later kalau ada masa untuk question kan. Okay, yang ni tak ada masalah sangat sama. Lepas tu 3 segala macam jawatan yang dibagi oleh Raja Ismail maintain, confirm, tak ada masalah. 4 kuasa yang diberikan kepada orang kaya menteri laluan dikonfirm remain permanent. Tu okey. Yang tak masalah di sini. Sebelah ni ikut English that all revenues be collected and all appointments made in the name of Sultan. Yang sebenarnya
all revenues and all taxes on list. Cuma pada bacakan saja sebenarnya. Should only in name of Sultan. Appointment tak ada. Sini semua bentuk revenue dan appointment lagi kalau tekan. Lepas tu okey, ni yang item yang paling ni lah. Sini ada perusahaan receive and provide. The Sultan should receive and provide. Sini should accept and bid. Okey, itu tak besar sangat lah different je. Yang ni kat sini. Advice must be asked and acted upon. Sultan kena minta nasihat daripada residen dan melaksanakannya. Kalau setelah ni Sultan hendaklah konsult bermuafakat minta nasihat ke apa, tapi that's it, tak wajib kat sana. Tak wajib kat sana. Okay. Sebenarnya kita tengok ayat-ayat ni perkataan should sepatutnya share dan must be. Okay, lagi pula kita tengok ayat-ayat ni perkataan. Ni saya tanya situ dia, should binding. Kalau should tak binding tak binding. Sepatutnya tidak binding. Maksudnya tidak mengikat dari segi undang-undang. Ini pun ada konsep undang-undang ni. Sebab implikasi dia banyak. Implikasi banyak sampai zaman sekarang itu dia. Okey. Share baru binding. Tapi share tadi adalah untuk minta nasihat je, tidak ada acted upon. Okey. Sekarang kita tengok item seterusnya. Okey. Kalau ke sini expenses untuk resident. Dalam lapan ni yang ini dia be a first charge. Maksudnya revenue Perak fokus sekali banyak duit untuk belanja residen dan orang-orang dia. Tekan sekolah tu cuba back out aja. Sepatutnya dia mau keluar daripada revenue. Maksudnya dia pakai revenue tapi tidak first charge. Seterusnya belanja untuk Sultan, Bendahara, Menteri dan Security Officer to be next of charge. Lepas bayar duit residen, baru jadi belanja Sultan dan lain-lain. Sedangkan yang sebenarnya tidak ada seperti itu pun. Nanti saya kata, tidak ada seperti itu pun. Cuba buat, tidak ada seperti itu pun. Lepas ni satu lagi, okey. Tentang semua, collection, revenue semua, British kata, be regulated under advice. Yang kita shoot je, sepatutnya. Tak binding, We be consulted and advice. Ada beza sebenarnya. Dan tu, okey tak apa. 11, 12, 13 ni saya tak sanggup lebih pada tahun ni. Saya nak kena kaji boundary pula. Dipercaya tentang boundary yang kata, yang ini yang kata menetapkan Pulau Pangkor, dinding apa semua, masuk ke British. Sebenarnya sejak 1826 lagi, dari awal ni cuba nak ratify lah kan. Tak apa. Saya dah kena ni Saya ke depan. Okey, kita terus ni. Yang sini British kata dia dah baca Sovereign Act. Yang itu black over je. Lepas tu understood the same. Faham yang sama. Have severally agreed. Ini understood saja. Ada beza tak? Lepas tu ni accepted saja. Yang Melayu punya accepted, accepted as binding. Lepas tu lagi as successors. Semua waris terikat. Yang ni cuma successors India government. Maksudnya yang ni cuma pada yang memegang jawatan saja. Ada beza ni sebenarnya. Pampin. So saya datang dah lagi. Datang tempat ni saya kedepankan. Sebab saya standby ni sebenarnya boleh buat 1 hour overclass presentation ni. Okey, ni cuma source apa semua. Ni ada reference saya tu ke depan lah. Isu-isu yang dibawa ni antaranya ada isi daripada buku Our Malay Conquest. Yang mana P. Benson Maxwell ayah kepada Maxwell lebih tengah, bukan Maxwell dan M.E. Maxwell tu, ayah dia sebenarnya seorang Chief Justice. Dia mengatakan banyak yang something wrong with the agreement. Ini orang fikir cakap. Tapi saya tak ada masa nak terangkan. Saya ke depan terus. Okey, ni saya jumpa artikel berkenaan 1992. Rupanya dia dah buat isu ni.
Ini saya jumpa our balik request. So ada saya dah highlight beberapa point lah, tapi saya tak sempat nak menerangkan. Okay, keluar ke depan. Okay, ini yang tadi balik sejenis yang angkat adalah dia Malaysia. Dia kata yang Malay punya macam ni sebenarnya. Arkan maka adalah Integran Perak itu mau terima dan membuat sebuah rumah yang layak bagi tempat duduk seluruh. Okay. Lepas tu yang awak ni perkara maulah muafakat dengan dia. Yang dipertuan dahulu daripada pasal sekalian perkara dan kerjaan di Perak itu melainkan tiada boleh masuk daripada pasal agama dan Islam. Ini yang isu nak diangkat. So saya ke depan lagi, saya nak tunjuk nanti macam mana saya dapat kemudiannya. Okey, ini semuanya yang kita dapat daripada akad negara. Saya dapat berapa 5 salinan. Saya kena ke depan lagi. Okey, saya compare 5 salinan tu. Lepas tu ini 5 salinan rupanya yang ini dengan atas sama, ini saja yang lain. Inilah rupanya betul. Yang sebenarnya yang orang Melayu setuju yang saya ni Arkan maka adalah Integran Perak itu mau terima. Okey, dah masuk bawah apa ni akan itu maulah menempah. Kataan dia semua menempah ni minta macam pasal kan dengannya dahulu daripada pasal sekalian perkara dan pekerjaan di Perak itu melainkan tiada boleh masuk pasal agama Islam dan adat Melayu. Itu adanya. Okey, saya ke depan lagi. Ini sumber saya cari dalam peminjam sejarah. Mula saya tak jumpa, tapi saya dapat gambarannya. Rupanya memang ada 2 buku dapatnya sejarah ni. Kemudian saya akhirnya saya jumpa punya sejarah ni berkontradiksi. Lepas tu dalam ni mengatakan sumber yang dia dapat. Sebab apa? Orang cari mana dia salinan asal penjaga kau ni. Rupanya ada seorang kawat raja nama Raja Razman ni, yang mana dia dapat daripada atuk dia Sultan Delhi 1. Dan Sultan Delhi 1 pula menyalin daripada yang asal. Menyalin tangan. Ini siapa lah Raja Razman ni. Okey, kita tunggu ke depan. Sebab dia kata sebenarnya yang ada dalam sepanjang akid ni semua dah tak clear lah. Tapi yang ni dia dapat apa nama yang cantik daripada satu apa nama tesis tahun 1992 oleh M.A. Malal. Ini pasal-pasal dia lah. Okey, tak apa, saya ke depan. Ini M.A. Malal ni satu sumber. M.A. Malal ni rupanya adalah founder of Malayan Law Journal. Jadi law yang termula dia buat tesis di misi Malaya di Singapura dulu 1952 kan. J.W. Butch Causes of Extinction Pride. Ni M. Malal buat. Okay, tak apa, ni ada sumber lain. Lalu saya jumpa dalam microfilm ini ni ada beberapa poin-poin ada dah. Ini gambar tadi komplain kedudukan. Lepas tu saya nak jumpa pula gambar kota tu. Sebenarnya kota keluarga saya ni di Petak Kabit dah tak ada lah. Okey, ini salinan dia pun dah macam ni lah kan. Sekarang lah tahun 1980 mungkin cantik lagi, 1996 mungkin cantik lagi, so orang dapat baca kan. Okey, saya terus bagi apa poin yang saya buat kat sini. Ini dia. Daripada 5 ni maksudnya sebab yang sampai kita ni daripada English lepas kita translate ke Melayu tulisan Jawi, lepas tu itu yang diwawahkan sampai sekarang. Sedangkan yang patutnya diceritakan permulaan yang Melayu ni kan. Jadi saya rasa saya tak nak ni lagi. Selain itu pada question and answer lah. Okay, semuanya ada saya terang apa semua, tak apa saya depan. Cuma saya nak tahu efek dia kan sampai sekarang. Contohnya dia perundangan dalam Persatuan Hudud Indonesia kan. Bila contohnya telah berlaku satu kes Cik Soh benda ni tahun berapa kan, bila dia nak minta supaya consider undang-undang Islam, hakim kata tak boleh sebab kita negara sekular. Apa asalnya? Asalnya terjadi pangkok kan. Jadi efek dia sampai sekarang, sampai kes mukat tu orang bawa lagi argument dia. Dia memang efek sampai sekarang pada perundangan negara yang pakai ni. Jadi situ saya rasa okay lah. Sekarang saya buka pada soal jawab. Okey, alhamdulillah Cik Razif telah menyampaikan dengan betul semangat sekali segala terma-terma dan syarat dan pemilihan info
buat perbandingan secara khusus. Jadi mungkin ada kekeliruan ataupun ada pertanyaan pada pihak peserta semua. Jadi dipersilakan kepada para audiens untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan sekarang. Saya tak tahu mungkin isu tu tak jelas ada pokok. Rasanya dapat faham tak isu dia? Okey. Sebab dah ada bukti-bukti semua, surat-surat semua tu. Kita tahu sekarang sejarah kita tu mungkin keliru lah kan. Adakah perlu ditafsir semula atau ditulis semula berdasarkan bukti-bukti yang ada sekarang? Memang sepatutnya begitu. Tapi saya bila kita nak membawa isu ni sendiri pun akan ada opposition. And opposition ni daripada kepentingan politik tertentu yang tak mahu. Sebab kalau kita angkat yang betul, by right undang-undang syariah mengenai civil law, itu yang setengah pihak tak nak angkat. Kita jangan cerita pasal orang yang bukan Islam. Orang Islam, kalau orang tu walaupun agama Islam, kalau life dia lebih pada liberal, mungkin saya masa cakap ada je orang Islam ni boleh anjing dan sebagainya, dia nak minum, dia minum arak lah. Orang orang jadi lawyer yang training dekat England, memang macam dia minum arak. Kenapa dia nak tulis ni? Jadi kalau dalam orang macam ni, dia takkan kalau dia boleh halang, dia akan halang. Sebab implikasi dia bukan sekarang. Implikasi dia pada perlembagaan, kuasa raja-raja, mana hak kuasa Perdana Menteri dan politik, kan? Dia akan ada implikasi pada sistem pertahanan negara. Yang sekarang ni, kita faham ada 3 arm, eksekutif, legislatif, judiciary. Eksekutif, kuasa eksekutif macam menteri, Perdana Menteri dan kementerian. Legislatif, Dewan ni parlimen lah, pembuat undang-undang dia sendiri kan. Sebabnya atasnya fountain head dia adalah raja-raja. Tapi raja sekarang diletak seperti simbolik saja. Sebenarnya benda ni kalau kita tak say, satu akan memberi lebih kuasa balik pada raja, dan kedua patutnya undang-undang syariah tu lagi kuat. Sekarang ni apa-apa masalah, kalau berlaku kesalahan tafsiran, undang-undang common law mengatasi undang syariah, habis, bawa apa habis, implikasi dia banyak. Ada lagi apa? Okey, jangan pangku ni consider well known kan dalam catatan sejarah kita dan sebagainya. Yang jadi tanya-tanya daripada kejadian bangku kan, apa implikasi kan pada sistem yang ada dan juga dalam tindak tanduk kan daripada apa yang telah dibuat bangsa itu, makna dalam penjajah dan hasil daripada itu kan, apa implikasi daripada ada tak ada serpihan Dia bukan sepihak, dia major. Dia bukan major. Satu, bila dia fahami bahawa Sultan mesti dan melaksanakan, mesti minta nasihat presiden dan melaksanakan, kecuali bab agama Islam dan adat istiadat Melayu. Situ saja yang buat kata menunjukkan kuasa mahkamah syariah. Kat situ je. Sebab apa tu kuasa saja. Dia kata raja boleh cuma cakap pasal adat Melayu dengan agama Islam saja. Jadi yang lain-lain semua dah jatuh bawah presiden, dan itu yang membawa pada civil law apa semua sampai sekarang. Kan? Jadi apa-apa berlaku, common law, civil law, jenayah tak bersemayang bahawa British pakai yang kita dah adopt tu mengatasi keutamaan mengatasi syariah. Kan? Itu ada kesannya daripada itu. Lepas tu daripada mana satu tu daripada pemerintahan tafsiran pemerintahan dia salah faham, pemerintahan dia salah faham ni. Dia memang dibelik tafsiran. Dibelik saya ni kan salah faham ya kan. Ini pembelik tafsiran itu yang kita cerita tadi. Saya bercerita bagi pihak kaum kerabat saya,
Kan? Macam dia orang cerita bahawa ketika nenek moyang kami menentangi itu, kami bukan orang kata punya nak kemaruk nak jadi raja Selat Bula tu, sampai minta British masuk, sanggup sign serahkan pihak. Yang sebenarnya pemahaman nenek moyang kami, British tolong tak konstitusi Sultan. Konstitusi Sultan. Dan kami boleh memilih sama ada memakai atau tidak. Tapi sekarang kita tak boleh. Dan satu lagi, collection of revenue kan. Sebenarnya masih ada di bawah Sultan, okey, dia tanya dia ada memakai. Tapi British cakap tak, kami collect. Betul, dia kata collect. Bila dia collect, dia larang. Antara proses tradisional pembesar dan raja adalah memungut cukai di kawasan masing-masing. Dia kata dia tak boleh. So banyak implikasi. Dia dah kacau kewangan, dia kacau apa, sebab tu kita ada kerabat ke pembesar nak collect seperti biasa, dia kata melanggar perjanjian. Dia pun masuk dengan sampai dah dalam orang dah masa dah lama jadi pembunuhan bagus. Itu pun ada cerita rasa dia macam mana kan. Jadi implikasi dia sikit lah. Implikasi dia malah kan daripada konsep yang sama itulah juga digunakan kemudian lepas Perak Selangor pakai Sungai Residen. Lepas tu Sungai Ujong belum lagi 9 lagi. Sungai Ujong 9, lepas tu Pahang. Lepas tu dari situ kita pakai 9, dia dapat sikit negara negeri-negeri Melayu bersekutu. Masa tu yang betul-betul ada British, Pulau Pinang, ada sini ada orang British. Bangkok, India dan Melaka, Singapura, negeri-negeri Selat. Itu direct colonization. Lepas tu dia masuk yang lain, lepas tu tahu ada negeri dekat situ, masuk. So the same principle, dia go down the line sampai jadi Federation of Malaysia. Dan itulah bila diterbitkan apa nama negeri-negeri Melayu kan, sebelum jadi Malaysia kan, Malaya dulu kan. Tapi di situ yang dia bawa semua. Sampai sekarang, di situ kita pakai. Yes, benar. Yes, benar. Dan saya mengatakan template yang dibina terhadap pembuletan pahaman. Jadi itu boleh sangat besar. Membawa kajian Syirazi ini ke arah pembacaan sejarah ataupun perundangan? Dulu. Dan sebenarnya saya pun tak rancang nak buat benda ni. Tadi kalau tengok saya punya bidang ni kejap sana. Tapi cerita dia cerita tahun lepas, masa dah nak dekat 20 Januari tahun lepas, tepat 150 tahun, saya ditulis artikel yang dekat saya rajin tulis dalam blog kan. Lepas tu saya happen to tag dalam group tag. Tapi tu prof saya Osman Bakar tiba-tiba satu hari ajak jumpa kat pejabat. Masa tu saya dah lama tak jumpa dengan dia kan. Lepas tu dia cakap dengan saya, dia kata dia nak ajak saya, kita nak buat satu seminar tentang perjalanan Bangkok ni. Dan saya bercakap dari perspektif kaum kerabat kan. Okey lah, so saya dah prepare tapi lepas tu senyap tak logik kan, mungkin disebut berapa. Jadi lepas tu saya bisa dengar yang besar punya yang dah plan tak sini pun tak logik. Jadi saya kata, Tuan, bila Tuan panggil saya untuk bawa ni, saya tak cerita dekat orang, saya takut long the way sampai dihajar, sampai nak jadi, sampai kau belum cakap ni. Sekarang saya nak atur, insyaAllah mungkin akan buat talk di Istad kan. Kalau saya minta itu tarikh 22 tapi saya tak dapat berita, sebabnya saya dah dapat global kopi formality tu kan. Tapi sekurang-kurangnya ini pun buka dan membuka di Bangkok tu kan. Jadi kalau daripada segi kaitan dengan simposium, mungkin contohnya perjanjian tu di Parlimen Bangkok sama saya tak tahu. Mungkin orang boleh kaji execution kapal penentu tu berjanji tu kat belah mana sebenarnya kan. Itu pun satu cerita boleh dibuka dalam sejarah Bangkok tu. Dan satu lagi pada saya sendiri, yes memang ini orang patut tahu. Waktu saya cakap tadi, tuan dekat memang perkataan betul, saya punya perkataan tu. Perjalanan Bangkok adalah template yang membawa kepada position sekarang dan juga sistem sekarang yang mana kita bila nak bawa hak awam Melayu, hak Islam, orang lain boleh campur tangan. Sebenarnya template di sini lah template dia. Oh memang. Jadi dan template tu berdiri atas pembuletan tafsiran perjanjian.
Okey, saya ada satu soalan daripada pengarah projek ini last. Soalan terakhir. Soalan terakhir. Kalau Nata Cik Razi ni sebenarnya matematik tulis ataupun dengan sains tu sendiri lah. Dan Cik Razi dapat pendidikan daripada UCM, University of London. Okay. Dan lepas tu Cik Razi kerja sekejap di NSP, dia tahu saya, dia tahu saya di sana. Dan lepas tu Cik Razi keluar dan menulis buku. Saya faham Cik Razi ni ada 14 buku, banyak tu. 15. Bagaimana dalam boleh bertukar daripada dalam matematik dan betul mengembalikan semula ke bilang kebudayaan ataupun menggali semula sejarah matematik kita. Mana boleh ke situ sebenarnya. Dari sains tu dia boleh ke bidang seni dan budaya di Indonesia. Asasnya saya tidak terperangkap dalam mana-mana silo ilmu pengetahuan. Sebab yang saya mencari adalah kebenaran. Kebenaran tentang alam, kebenaran tentang kehidupan, kebenaran tentang agama. Jadi bila saya dalam sains, orang kata kalau kita nak faham dari segi reduction of science, contohnya biologi, kehidupan biologi, kita socialism untuk semua akan balik pada orang persoalan, saya akan balik pada biologi orang. Biologi itu boleh mempengaruhi sifat orang. Biologi akan reduce to, kita nak faham balik, is chemistry. Chemistry at deeper level is physics. At a deeper level, there is law of mathematics. Jadi, I just want to know the truth. So, I go into mathematics. Tapi masa zaman tu saya agak, nak kata keberatan liberal, saya belum betul-betul mencari melalui agama. Saya dalam zaman yang saya memang kecil-kecil sampai berlaku benda-benda bersifat mistik sebenarnya. Kalau saya nak ceritakan contohnya pulau masuk badan, itu saya berlaku di London tahun 90-an. Yang saya tak faham kenapa berlaku. Jadi sampai saya terpanggil, kerana saya kenapa saya jurnalis? Saya jadi jurnalis sebab saya dah lalu isu ni, saya dah macam tak boleh dengan sains. Saya dah mula baca pasal New Age, Sufism. Saya mencari kebenaran sebenarnya. Saya baca Buddha, saya baca semua. Hindu pun saya baca. Ya, sama saya kat London tu. New Age ni kan. Saya baca Sufism tapi saya mesti lagi memakai akal untuk memahami kan. Lepas tu bila saya balik, saya tak tahu nak buat apa. Satu hari tu saya balik daripada interview Brokers Community, saya silap jalan, saya nampak NSP dalam dia. Aku pergi tanya lalu boleh dapat kerja. Padahal saya bukan memilih kerja ni, tapi saya boleh buat. Banyak benda ni, insyaAllah Allah bagi kadang Allah besar benda, saya tak tahu satu subjek, saya boleh orang. Okey, lepas tu saya jadi pakar, insyaAllah. Tapi tak dalam lah, tapi boleh lah. Boleh to maintain a conversation. I don't know about your secretarial, but if I ask you the definition, insyaAllah I can tangkap. That's me. So, bila saya boleh. Saya cakap, okay, saya boleh ni sambil reporter, sambil I figure out what I want to do. But along the way, I like it. Tapi lepas tu berlaku lagi politik pejabat sebagainya. Lepas tu semuanya yang saya kata menulis. Ada peringkat tu saya jadi merayap sana sini, saya mengembara sana sini, masa tu saya dapat alamat, masa tu panggil pasal keturunan. Sebenarnya lalu jalan mimpi dan alamat. Jadi saya mula mencari keturunan, then I start to understand that there's something, a calling inside me, also from the bloodline to, orang kata apa? Betulkan setengah perkara yang melibatkan Melayu Islam. So, sebenarnya asalnya ke dalam kebenaran. Seperti itu, itu je. Okay, ini soalan dari saya. Saya ingin bertanya sebab saya tertarik dengan postur busana yang dipakai oleh Cik Razi. Saya ni pengaji juga, PhD saya bidang busana Melayu. Jadi Cik Razi memakai pakaian lengkap Melayu. Ada ikat kepala, ada baju, ikat pinggang, ada pendek, ada samping dan seluar. Wine pun dan baju kebaya semua. Jadi bagaimana idea ni semangat kuat jati diri pakai tradisi Melayu bermula dan sebabila akan diteruskan? Kalau nak tanya bagi mula kan, saya cakap saya sendiri sebenarnya diri ni 2012 itu saya pernah
undang oleh Museum Negara untuk bercakap dan macam biasa. So part dia dalam close untuk untuk kaki tangan saja lah. Jadi kemudian ada orang tanya kepada kita, bang, muat lah yang open untuk public kan. So daripada situ saya dapat tempat tu, takkan orang nak dengar aku suara cakap. So daripada situ saya mula tu few subjek, itu yang saya buat alif hikmah tu kan. Jadi first saya nak bawa cerita orang Melayu, takkan saya pakai je. So mula pakai je ni, saya pakai bagaimana pakai songkok. Tapi kawan-kawan saya ada yang dah start. So budak, ada grup budak silat, budak apa semua kan, dia ada yang pakai full kan. Jadi pada second one saya dah mula pakai tanjak lah, jadi saya maintain lah. So this is the full, this is orang kata sepersalinan lengkap menggambarkan diri yang nak dibawa. Okay. Permasalahannya, saya sabaran cakap dalam circle tu pergi kalangan silat pergi universiti orang pandang kat bawah kan, faham tak pergi universiti orang pandang kat bawah, pergi seminar kita pasal Melayu yang bercerita pun pandang kat bawah macam saya, yang bercerita pakai kod pakai apa semua, faham tak macam saya. Kita cerita saya nak atas saya belajar di Islam kan, the colonized mind. Kita bercerita pasal Islamization of knowledge, tapi daripada segi penampilan pembawa martabat ilmu tu seolah-olah orang yang tengok, alah ini budak kat kampung tahu silat dia, standard buat setempat dia tak baca. Jadi saya bawa ni, saya lagi ke depan. Maksudnya saya pergi majlis-majlis sekarang, orang dah kenal saya tak ada masalah. Tapi sebab saya akan cakap saya kalau orang sombong sebut, yes, I graded in mathematics from CF as top 10 university in the world. But yet I choose to write this. Why? So saya menghidupkan jati diri pada diri saya. Kalau saya tak nak orang tengok standard, ada buat show ke gini. Itu ke standard. Kita ada martabat, saya daripada kerabat dia saja, dari pesawat. Bukan standard buat tunjukkan depan orang. Tapi maksudnya kan, dan semua-semua ni pun intellectual juga. Adakah pakai macam ni standard orang tak pandai? Orang pandai mesti pakai kod, itu yang kita nak ni. Lebih kurang lah. Kongsi yang menarik, gabungan sejarah dengan budaya, dan kita teruskan mengisi banyak observasi, nanti kita akan menyampaikan. Okey, seterusnya kita menjemput